Mohon pencerahan membaca Riyadhus Salihin kepada isteri tapi tak belajar hadis secara mendalam. Hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin ni boleh lah, tapi kalau dia berkaitan dengan hukum hakam, yang tu kena tanya pada orang yang ilmuwan. Tapi kalau hadis yang berkaitan dengan adab, adab tak apa. Dia bukan masalah fiqh yang mendalam. Kerana Riyadhus Salihin ni memang sesuai untuk dibaca pada orang awam. Tapi seeloknya kalau ada yang berkaitan dengan hukum hakam, yang tu kita kena tanya ilmuwan yang ada kemampuan untuk hurai. Termasuk ibadat. Yang fiqh lah, yang fiqh. Kerana kita bimbang juga, hadis yang sahih tak semestinya diamalkan. Ada hadis yang sahih dan tak diamalkan. Seperti contoh hadis sahih yang dimansuhkan. Hadis tu sahih tapi dimansuhkan. Kita buka kitab hadis jumpa sanad sahih disahihkan oleh Albani tentang hukum nikah mut'ah. Amal selalu. Dan kita tak sedar hadis memang sahih pun. Kan? Rupanya telah dimansuhkan. Yang tu kena tanya ilmuwan tu. Tu kena tanya orang yang belajar supaya kita tak mengamalkan hadis yang telah dimansuhkan.